Assalamualaikum. Hari ni nak tunjuk rumah 2 tingkat lokasi dekat Bandar Baru Kampar. Sekarang ni pukul 5 petang. Matahari petang belah sana. Dah akan naik belah sana, nyangit. Okey, rumah ni gated dan guarded . Ni berpagar depan ni. Sana tu ada pagar. Okey, saiz rumah ni 22 kaki lebar, 70 kaki panjang. Porch ni panjang, boleh muat 4 biji kereta. Contoh jiran sebelah ni parking Avanza 2 biji, belakang ada ruang lagi 2 biji kereta lagi boleh muat. Okey, rumah ni ada pintu kayu dan pintu sliding. Sliding ni yang jenis 4 daun punya, bukan 3 daun macam biasa tu. Jadi sebuka kiri kanan punya. Okay, ni ruang tamu. Sana tu ruang makan. Bawah tangga ni bolehlah buat store. Dan ada satu bilik tidur kat bawah ni. Ini bahagian dapur dia. Binaan dia habis sampai belakang, tak ada lebihan tanah kat belakang. So sini ada satu toilet. Okay, ni tingkat atas ada 3 bilik tidur. 1, 2, 3. Yang ni master bedroom lah. Okay, kita tengok view dari master bedroom. Okay. Dia ada satu toilet dalam master bedroom. Sini bilik tidur kedua. Dan bilik air berkongsi dengan bilik tidur yang ketiga. Harga murah je, 330,000. Berminat boleh roja.